mentor sedia, cakna dan bimbing, mente berkembang cemerlang. Digital, langkah kita menjulang satu visi, inilah membentuk jati diri. Bersama mentor membimbing mente menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan mentor sedia, cakna dan bimbing, mente berkembang cemerlang. Digital, langkah kita menjulang satu visi, inilah membentuk jati diri. Bersama mentor membimbing mente menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan Okey, terus terang saya kata saya sayang sekolah ni sebenarnya. Sebab sini kampung saya. Saya orang sini, orang kampung Gua. Dan niat saya balik kampung, saya nak didik anak kampung saya. Bila saya masuk kampung sini, sekolah sini, saya kesian dengan anak didik saya. 20 tahun saya berjasa kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. 20 tahun saya berpuas hati dan saya bangga saya dapat didik anak Negeri Selangor dengan berjaya. Tapi kalau boleh saya nak habiskan saya punya penghormatan saya dalam kurang 2 tahun di sini. Sebab kamu di depan kamu ni selalu cakap adalah barisan cikgu-cikgu yang cukup berdedikasi. Sebab saya dah 23 tahun dalam perkhidmatan. Jadi kalau kamu tak mendapatkan perkhidmatan cikgu kamu dengan sebaik mungkin, kamu tak rebut apa yang cikgu kamu dulukan, beri bimbingan baik dari segi pembentukan akhlak maupun akademik, kalau kamu tak sambut dan kamu tak rebut peluang itu untuk melakukan perubahan dalam diri kamu, aku rasa satu kerugian. Cikgu kamu kat depan ni dah bagi yang terbaik untuk kamu, dan sekarang penggeraknya adalah diri kamu. Sebagai star mana? Apa itu star? Sultan Tajul Arifin. Hashtag dia sentiasa target A, sedia tempur apa dua. Ada lagi satu, iaitu solat tiang agama. Ada lagi satu, iaitu yang ini dicipta oleh PKM kita yang baru. Kamu ingat sopan, tampan, anggun. Tampan siapa? Ada lelaki, yang anggun ialah perempuan. Yang semua sekali kita sopan. Dan yang terakhir sekali, depan ni kau pun jangan reka lagi macam-macam. Jadi alhamdulillah saya ingin berfungsi sedikit kejayaan dan kecemerlangan SMK Sultan Tajul Arifin yang baru dirasai semalam. Saya dah bagi tahu. Dan ada rakan-rakan guru yang dah tahu sebagainya. Dan kami tim PSS berada di dalam satu majlis yang gilang gemilang sekira. Kalau kamu pernah melihat anugerah skrin, anugerah Sri Angkasa, anugerah Festival Filem Malaysia FFM, dan begitulah saya rasai semalam. Daripada 8 kategori pertandingan yang disediakan dalam Festival Digital Lensa Negeri Perak pada tahun ini 2025, buat kali yang kedua. Tahun lepas di MCKK kita juga ada memenangi beberapa kategori dalam pertandingan di MCKK dulu. Tapi kali ini di Terminal Kampar Putra.
Dan 3 kita telah berjaya mengundur. Yang pertama, kita telah menjadi pemenang bagi kategori suara latar terbaik dan pengacara terbaik. Lembaga pengacara terbaik, Alia. Dan Alia juga saya nak maklumkan kepada semua, beliau telah mengikuti camp penerapan pengangkap raja. Mengangkap diraja. Kita doakan semoga beliau berjaya menjadi salah seorang pengangkap yang diiktiraf sebagai pengangkap raja bagi tahun ini. Kita doakan sama-sama kerana SMK Sultan Tajul Arifin telah masuk kepada track yang betul untuk mencipta kejayaan dan kegemilangan. Kemenangan kita semalam merupakan kemenangan anda semua, kemenangan cikgu-cikgu dan kemenangan bagi daerah Kuala Kangsar. Okey, jadi itulah saya sangat teruja malam sehingga di akhir majlis itu apabila diumumkan satu lagi kategori iaitu videografi terbaik. Dia umpamanya macam filem terbaik ataupun drama terbaik ataupun dokumentari terbaik. Faham tak? Betul. Perluan. Justru itu pihak sekolah sentiasa menyokong penggunaan teknologi secara bijak dan berhemah melalui inisiatif yang kita mau membentuk pelajar yang celik teknologi, kreatif serta mampu menggunakan platform digital untuk pembelajaran kendiri dan kolaboratif kepada para guru. Dan marilah kita sama-sama memperkasakan pedagogi digital dalam bilik darjah. Okey, ada 6 trust. 6 trust dalam pendidikan pendidikan digital ini. Yang pertamanya ialah trust 1, murid fasih digital, kampung fasih digital. Begitu juga dengan trust yang kedua, iaitu murid guru kompeten digital. Seterusnya trust yang ketiga ialah kepimpinan digital. Kepimpinan digital itu merujuk kepada pengurus ataupun pengetua sekolah. Seterusnya ialah sumber-sumber yang kita peroleh, itu adalah trust yang keempat. Trust yang kelima ialah prasarana berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang trust yang keenam ialah rakan strategi. Minat membaca tu amat sedikit sekali lah. Okay. Dan pelaksanaan nilai ini merupakan yang lebih dinamik dan berasaskan digital. Seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini dan diwar-warkan dalam grup WhatsApp dan sebagainya, ya. Kita ada Rak Maya. Siapa dah buka Rak Maya tu? Siapa dah buka? Yang lelaki ada yang kat situ je. Di mana dia buka separuh je lah, dia tak buka habis. Jadi boleh buka kan. Jadi pembacaan dalam bentuk maya, ya. Harapan saya dengan lafaz saya dengan ini meresmikan program Bento-Benti Pendigitalan dan Nilam bagi tahun 2025 peringkat sekolah SMK Sultan Tajul Arifin. Dengan lafaz bismillah, majlis diresmikan. Menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan mentor sedia, jakna dan bimbing, menteri berkembang cemerlang. Digital, langkah kita menjulang satu visi, inilah membentuk jati diri. Bersama mentor membimbing mente menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan mentor sedia, jakna dan bimbing, menteri berkembang cemerlang. Muhammad Arif Syah.
Jakna dan bimbing, menteri berkembang cemerlang. Digital, langkah kita menjulang satu visi, inilah membentuk jati diri. Bersama mentor membimbing mente menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan mentor sedia, Jakna dan bimbing, mente berkembang cemerlang. Digital, langkah kita menjulang satu visi, inilah membentuk jati diri. Bersama mentor membimbing mente menuju ilmu abadi. Pengacara, mentor dan mentor sedia, Jakna dan bimbing, mente berkembang